Increasekan dia punya power. Tak banyak orang ada ni. Ini dia stabilizer untuk current. Untuk current semua, everything daripada enjin semua. Saya increasekan dia punya voltage fuel pump direct kepada bateri. Daripada segi tebuk, pasal kereta dia berat. So jadi saya tukar tebur punya kipas dalam tu. Kipas tu saya tukar kepada besi lah. So jadi dia besar sikit. Dia boleh boost tinggi. Boost tinggi, dia tahan lah. Dia tahan. Jadi awak punya boost sekarang banyak mana? Dia standard Supra dia memang 0.9. Sekarang 0.9. Ni dah sampai 1.3 bar. Wow. Berat kereta ni kita berapa? Berat kereta ni 1.5 tan. Oh, dia pakai automatik Ya, dia pakai auto. Kuasa pecut dia macam mana? Automatic gearbox. Gearbox kalau standard kuasa pecut dia memang agak kurang berbandingkan dengan manual. So jadi itu yang saya tambah kuasa dia daripada segi itulah. Enjin lah Enjin lah. Cik Zul punya kereta mempunyai enjin yang besar. Kuasa kuda pun besar. Dia mempunyai tebur dia mempunyai dua, bukan satu, tapi mempunyai dua tebur. Tapi masalah besar dia ialah dia mempunyai berat sebanyak 1,500 kg. Daripada segi berat kereta, dia telah mengalahkan berat kereta dengan kegunaan kuasa enjin. Zul punya enjin ni mempunyai banyak betul horsepower. Saya ingat dalam 400 lebih. Masalah paling besar dia ialah gearbox dia. Gearbox automatik memang tak sesuai dalam disiplin drag. Salam. Start apa? Baik. Enjin sendiri ni? Tak ada, kita customer tau. Oh, customer. Yes. Enjin you dah set lah kereta? Bang, sana. Oh, jom kita tengok. Boleh. Enjin turbo model 4G63. Turbo 2000cc Ya, 2000. Dia kira Evo 5, Evo 6 enjin lah ni? Bukan. Evo 3. Evo 3 punya enjin Ya. Oh, turbo dia mana tak nampak lain? Turbo dia kita dah modify. Turbo dia saya pakai SCS GT30. Gearbox? Gearbox kita pakai untuk 4 wheel lock. 4 wheel block lah. Sekarang enjin ni memang enjin khas dia untuk asal dia untuk yang 4 wheel drive kan? Kita dah modify dia jadi 2 wheel drive. Jadi depan saja. Chassis atau badan kereta tak banyak ubah suai Daripada chassis kita memang tak ada modify apa-apa. Memang model ni memang ngam. Jadi pemegang enjin tu pun asal. Ya, asal. Enjin ni kuasa dia berapa banyak? Kereta ni horsepower dia lebih kurang 350. Jadi berat kereta ni saya ingat dalam 1,100 kilo. Ya, ada berat lebih kurang apa benda ni? Ini kita pakai petrol tank. Petrol tank dia Sebab kita tak menggunakan tank yang di bawah. Sebab kita nak meringankan body. Kita pakai tank kecil direct pump. Direct pump Oh, dahsyat ni. Jadi memang ni khas dibuat ni untuk disiplin drag ni Ya. Jadi minyak pun senang masuk lah. Okey, terima kasih Ustaz. Semoga berjaya. Ya. Saya pun dah tengok dengan puas Cik Rostam punya kereta. Dia mempunyai satu kereta yang ringan. Seperti Proton Satria biasa. Dia mengambil satu enjin daripada Mitsubishi. Kita panggil Mitsubishi Evolution 3 lah. Mempunyai 2000cc, mempunyai turbo dan mempunyai gearbox untuk 4 wheel drive lah katakan Dia mengambil enjin, gearbox dengan 4 wheel drive ni masuk kepada kereta dia yang kecil seperti Proton Satria ni. Dan dia telah ubah suai 4 wheel drive ni kita kepada 2 wheel drive. Berat kereta hanya 1,100 kilo. Yang penting kereta dia pendek dan ringan, enjin dia besar, gearbox dia besar, dan juga dia mempunyai satu peralatan minyak atau tangki minyak dia kecil. Saya agak dalam 5 liter saja. Jadi yang biasa yang kita mempunyai asal tu, tangki minyak yang asal tu dia dibuang pasal berat sangat. Jadi daripada segi kuasa enjin dia memang lengkap. Tapi daripada segi chassis atau body dia pun agak lembut sikit lah. Yang agak penting sekarang ialah segi pemanduan dia dan juga suspension. Jadi yang penting sekarang kereta ringan, enjin banyak dilawan dengan kereta yang berat
enjin besar, kuat tapi berat. Tapi dia mempunyai kelebihan seperti gearbox dia, sebab gearbox dia manual. Toyota Supra pula dia menggunakan automatic. Jadi kita tengoklah macam mana ni individual drag ni akan menjadi. Sebelum kita mula perlumbaan kita hari ini, Encik Rostam dalam Satria, Encik Zul dalam Supra. Mari kita dengar pendengaran daripada hakim kita, Encik Arif. Encik Arif, sama? Rostam, Zul. Itu adalah cerita. Ni perlumbaan ni cukup unik ya. Kita ada kereta rear wheel dengan front wheel, 6 cylinder lawan dengan 4 cylinder, twin turbo, 6 turbo. So automatic dengan manual, so betul-betul berlainan. So race ni akan boleh katakan exciting lah. Okay, so sebelum kita mula perlumbaan, kita nak cerita sikit briefing tentang safety, aspek safety. First thing, bila masa anda rasa siapa, Encik Rostam ke Encik Zul, bila rasa kereta lose control ke apa, tolong lift off. Saya tengok kalau siapa pandu secara liar, kita akan disqualify. So bila nampak kereta nak belakang buang ke fishtail dia panggil, tolong lift off dan boleh minta kita buat lagi satu race. Okay, so don't worry. Number 2 you dah tahu, lane you kena stick to your own lane. Kalau you designated on the left, you kena left. Kalau you on the right, you kena right. Okay, dan also dia punya braking point dengan braking zone. Okay, lain dengan drag racing lain, kita ada point untuk bila you kena tekan brake dengan bila kereta kena betul-betul berhenti. Okay, kita ada satu, the finishing line is dia punya braking point, di mana anda dikedaki menekan brake di finishing line. Kita ada satu masa kat sana untuk melihat sama ada you tekan brake, kita from your brake lights lah. Jikalau dia dapati anda tidak menekan brake di braking point, anda akan disqualified. No matter you kat depan berapa jauh ke apa, disqualified, kena kalah. Lepas braking point tu ada satu braking zone di mana